Okey, hari ni saya beli satu barang Ini dia. Oh, ini Boning stainless steel. Pisau untuk tulang. Macam nak buka ni, pisau pun tak ada kan. Sekejap saya buka sekejap. Okey. Ini Boning punya tulang ni. Maknanya korang nak pisahkan daging dengan tulang tu, ni pisau dia. Dia senang sebab dia ujung dia tirus. Macam ni. Nampak? Oh, canggih. Jerman. Dia kata dah Jerman. Tak tahu dah Jerman tak Jerman. Saya pun tahu lah brand ni. Cuma kita test potong kertas lah. Nak tengok tajam tak tajam kan. Ok ni Oh, dia tajam tapi smooth kak. Tapi korang tak boleh lah nak compare dengan tajam pisau-pisau yang mahal. Ini saya rasa RM20 harga je kot. Kalau Victorinox ke Efforder ke lain, dia punya tajam tu kita rasa lagi smooth potong. Yang ni boleh tajam juga. Nampak? Dia boleh potong ni, kita tajam lah. Ok. So untuk wayar korban ni, kalau korang nak dapatkan pisau ni, nanti saya share link dia. Kena tutup ni ujung ni sebab dia tajam kan. Saya share link dia, korang boleh lah buat standby. Mana tahu nak tolong-tolong melapah ke apa. So itu je lah. Jangan lupa share, like dan subscribe. Assalamualaikum.